Salam sejahtera kepada pensyarah. Pada hari ini, saya dan rakan-rakan seperjuangan saya akan membentangkan tentang negeri-negeri selat bagi subjek SJHK 3203. Jadi, kami telah membagikan beberapa slide untuk dibentangkan. Baiklah, salam sejahtera. Seterusnya saya akan membentangkan bagi slide pengenalan. Jadi, negeri-negeri selat ini ditubuhkan pada tahun 1826 melalui penyatuan seperti Pulau Pinang, Singapura, dan juga Melaka di bawah pentadbiran British East India Company dengan ibu negara di Pulau Pinang. Hal ini adalah untuk mengukuhkan kawalan perdagangan British di Selat Melaka. Jadi, langkah ini diambil untuk membolehkan British menguasai laluan perdagangan yang penting dan juga untuk memperkukuhkan lagi pengaruhnya di rantau ini. Jadi, kemudian pada 1 April 1867, ia ditingkatkan statusnya sebagai tanah jajahan mahkota, yaitu Crown Colony. Jadi di bawah pentadbiran langsung kolonial London dengan ibu negara dipindahkan ke Singapura, ia menjadikannya sebagai pusat pentadbiran dan juga perdagangan utama bagi British di Asia Tenggara. Pembentukan negeri-negeri selat pada tahun 1826. Pembentukan negeri-negeri selat pada tahun 1826 merupakan satu langkah penting dalam proses perluasan pengaruh British di Tanah Melayu. Negeri-negeri selat merangkumi Pulau Pinang, Melaka dan Singapura, tiga buah pelabuhan utama yang terletak di sepanjang Selat Melaka, iaitu laluan perdagangan paling penting antara timur dan barat. Kedudukan strategik wilayah-wilayah ini menjadikan kawasan tersebut tumpuan kuasa-kuasa barat sejak abad ke-18 lagi. Kita tengok tentang latar pembentukan negeri-negeri selat. Sebelum tahun 1826, ketiga-tiga wilayah ini berada di bawah pentadbiran yang berbeza. Pulau Pinang dikuasai oleh British sejak tahun 1786 apabila Francis Light menandatangani perjanjian dengan Sultan Kedah untuk membuka pangkalan perdagangan di Pulau Pinang. Langkah ini bertujuan untuk melindungi kepentingan perdagangan British di Asia Tenggara. Singapura pula diasaskan oleh Stamford Raffles pada tahun 1819 selepas mendapat kebenaran daripada Sultan Hussein Shah dan Temenggung Abdul Rahman. Penubuhan Singapura memberi peluang kepada British untuk membangunkan pelabuhan bebas yang menarik pedagang dari seluruh Asia. Melaka pula diserahkan oleh Belanda kepada British melalui Perjanjian Inggeris-Belanda 1824. Perjanjian ini memisahkan pengaruh kuasa besar itu. British menumpukan perhatian di utara, iaitu Tanah Melayu dan Singapura, manakala Belanda di selatan, iaitu Indonesia. Bagi memudahkan urusan pentadbiran, mengawal keselamatan laluan perdagangan dan mengukuhkan kedudukan politik di rantau ini, pihak British memutuskan untuk menyatukan ketiga-tiga wilayah tersebut di bawah satu sistem pentadbiran yang seragam. Selanjutnya, proses pembentukan negeri-negeri selat. Pada tahun 1826, Syarikat Hindia Timur British telah mengambil keputusan penting untuk menyatukan Pulau Pinang, Melaka dan Singapura di bawah satu pentadbiran yang dinamakan sebagai negeri-negeri selat. Penyatuan ini bukan sahaja bertujuan menyusun semula struktur pemerintahan, tetapi juga menandakan langkah strategik British dalam mengukuhkan pengaruh politik dan ekonomi di rantau Asia Tenggara. Sebelum tahun 1826, ketiga-tiga wilayah ini ditadbir secara berasingan dan tidak mempunyai sistem pentadbiran yang seragam. Pulau Pinang berada di bawah Presidency of Bengal, manakala Melaka dan Singapura masih belum mempunyai struktur pemerintahan yang mantap.
Keadaan ini menimbulkan pelbagai masalah dari segi penyelarasan dasar, pengurusan ekonomi dan keselamatan pelabuhan. Oleh itu, pihak EIC mengambil langkah untuk menyatukan ketiga-tiganya di bawah satu pentadbiran yang lebih teratur. Selepas pembentukan rasmi pada tahun 1826, pusat pentadbiran pertama diletakkan di Pulau Pinang kerana ia merupakan jajahan British yang lebih awal ditubuhkan dan telah mempunyai kemudahan pentadbiran asas. Namun, perkembangan pesat Singapura sebagai pelabuhan perdagangan antarabangsa mula menarik perhatian British. Kedudukan Singapura yang strategik di tengah-tengah laluan perdagangan antara timur dan barat menjadikannya lebih sesuai sebagai pusat pentadbiran baharu. Akhirnya, pada tahun 1832, pusat pentadbiran negeri-negeri Selat dipindahkan ke Singapura. Pemindahan ini membolehkan British menguruskan urusan pentadbiran, ketenteraan dan perdagangan dengan lebih efektif. Singapura juga menjadi tempat tumpuan pedagang dari pelbagai negara seperti China, India dan Kepulauan Melayu. Sejak itu, Singapura muncul sebagai pusat utama pentadbiran dan perdagangan British di Asia Tenggara, menggantikan peranan Pulau Pinang dan Melaka. Langkah ini turut menjadikan negeri-negeri Selat sebagai asas penting kepada pembentukan sistem penjejahan British yang lebih meluas di Tanah Melayu pada abad ke-19. Seterusnya, kita tengok tentang tujuan dan kepentingan pembentukan negeri-negeri Selat pada tahun 1826. Pembentukan negeri-negeri Selat yang merangkumi Pulau Pinang, Melaka dan Singapura pada tahun 1826 merupakan langkah penting oleh British untuk memperkukuh kedudukan politik, ekonomi dan keselamatan mereka di rantau Asia Tenggara. Langkah ini juga menjadi asas kepada perluasan pengaruh British di Tanah Melayu. Tujuan yang pertama ialah penyelarasan sistem pentadbiran British di Tanah Melayu. Sebelum tahun 1826, ketiga-tiga wilayah ini ditadbir secara berasingan oleh Syarikat Hindia Timur British. Keadaan ini menyebabkan pentadbiran menjadi tidak seragam dan kurang efisien. Oleh itu, pembentukan negeri-negeri Selat membolehkan British menyatukan sistem pentadbiran, undang-undang dan percukaian bagi memastikan pengurusan lebih tersusun serta menjimatkan kos operasi kerajaan. Tujuan yang kedua ialah pemantapan kawalan politik dan keselamatan serantau. Menurut Gulick pada tahun 1991, tujuan utama pembentukan negeri-negeri Selat ialah mengukuhkan kawalan politik dan keselamatan British di kawasan Selat Melaka. Penyatuan ini membolehkan British memantau pergerakan kapal dagang dengan lebih sistematik serta melindungi kepentingan mereka daripada ancaman lanun dan kuasa asing seperti Belanda. Tujuan yang ketiga pula, pemerkasaan aktiviti ekonomi dan perdagangan maritim. Menurut Dragoning, pada tahun 1964, negeri-negeri Selat ditubuhkan untuk memperkukuh kedudukan British dalam perdagangan antarabangsa. Singapura pula dijadikan pelabuhan bebas cukai yang menarik pedagang dari China, India dan alam Melayu, manakala Melaka dan Pulau Pinang berfungsi sebagai pusat pengumpulan hasil dagangan seperti biji timah dan rempah ratus. Langkah ini meningkatkan keuntungan British melalui pelabuhan dan aktiviti ekspor. Seterusnya, persaingan strategik dengan Belanda di Nusantara. Menurut Tarling, pada tahun 1992, pembentukan negeri-negeri Selat juga bertujuan menyaingi pengaruh Belanda yang menguasai Kepulauan Indonesia. Dengan mengawal pelabuhan strategik di sepanjang Selat Melaka, British berjaya melemahkan monopoli perdagangan Belanda serta memperkukuh kedudukan mereka di rantau Asia Tenggara. Tujuan yang terakhir ialah pengukuhan Singapura sebagai pusat pentadbiran dan perdagangan. Menurut Khoo Kai Kim pada tahun 2009, selepas tahun 1832, pusat pentadbiran negeri-negeri Selat dipindahkan dari Pulau Pinang ke Singapura kerana kedudukannya yang strategik serta pertumbuhan pesat sebagai pelabuhan antarabangsa. Singapura kemudiannya
muncul sebagai pusat utama pentadbiran British di Asia Tenggara dan menjadi simbol kekuatan ekonomi serta politik British di rantau ini. Seterusnya, kita akan pergi ke pemindahan negeri-negeri Selat kepada Kerajaan British pada tahun 1867. Pemindahan pentadbiran negeri-negeri Selat yang terdiri daripada Pulau Pinang, Melaka dan Singapura daripada Syarikat Hindia Timur British kepada Kerajaan British di London pada tahun 1867 menandakan satu perubahan besar dalam sejarah pentadbiran kolonial di Tanah Melayu. Bermula dari tarikh tersebut, negeri-negeri Selat diletakkan di bawah kawalan Pejabat Tanah Jajahan Colonial Office di London, sekaligus memperkukuhkan pengaruh politik dan ekonomi British di rantau ini. Latar belakang pemindahan negeri-negeri Selat kepada Kerajaan British pada 1967 adalah sebelum tahun 1967, negeri-negeri Selat ditabir oleh Syarikat Hindia Timur British yang berpusat di India. Namun, sistem ini semakin lemah disebabkan beberapa faktor utama seperti pentadbiran yang tidak cekap dan kurang sesuai dengan keadaan tempatan. Fokus utama EIC lebih kepada kepentingan India berbanding kemajuan negeri-negeri Selat. Kenaikan kos pentadbiran serta ketidakpuasan hati dalam kalangan pedagang Eropah. Akibat kelemahan tersebut, muncul desakan daripada penduduk tempatan dan komuniti pedagang agar negeri-negeri Selat diletakkan di bawah pentadbiran langsung Kerajaan British supaya urusan pemerintahan dan ekonomi dapat berjalan di atas. Seterusnya, saya akan beralih kepada slide tentang proses pemindahan negeri-negeri Selat kepada Kerajaan British pada tahun 1867. Terdapat 4 proses. Proses yang pertama iaitu pentadbiran dipindah daripada Syarikat India Timur kepada Kerajaan British. Jadi, sebelum tahun 1867, negeri-negeri Selat seperti Pulau Pinang, Melaka dan juga Singapura berada di bawah pentadbiran Syarikat India Timur British yang lebih mengutamakan keuntungan seperti perdagangan berbanding kebajikan dan juga pentadbiran masyarakat awam. Tetapi apabila kuasa pentadbiran ini diserahkan kepada pejabat tanah jajahan di British di London pada 1 April 1867, ia menjadikan ataupun menandakan bermulanya pentadbiran jajahan ataupun pentadbiran kolonial secara langsung. Perubahan ini membawa kepada sistem pentadbiran yang lebih tersusun, teratur dan juga efisien di bawah pengawasan kerajaan British. Di hal ini bertujuan untuk mengukuhkan lagi kawalan politik serta memperkuat dan juga memperkukuh kepentingan ekonomi British di rantau ini. Seterusnya bagi proses yang kedua yaitu Singapura dijadikan pusat pentadbiran utama. Jadi Singapura ini dipilih sebagai pusat pentadbiran kerana kedudukannya yang sangat strategik di laluan perdagangan antarabangsa serta peranannya sebagai pelabuhan yang bebas, yang maju dan juga sibuk. Jadi sebagai ibu kota pentadbiran, Singapura berfungsi sebagai pusat pengurusan bagi Pulau Pinang, Melaka dan juga Singapura. Ia juga memudahkan penyelarasan urusan pentadbiran dan perdagangan antara ketiga-tiga wilayah tersebut. Seterusnya, proses yang ketiga yaitu jawatan Kebenar diperkenalkan. Jadi jawatan Residen Konsela yang lemah akan digantikan dengan Kebenar. Jadi maksudnya di sini adalah jawatan Residen Konsela yang sebelum ini terhad kuasanya akan digantikan dengan Governor yang dilantik terus oleh kerajaan British. Jadi Governor ini diberikan kuasa penuh untuk membuat keputusan penting dalam hal undang-undang, keselamatan, dan juga ekonomi dan juga pentadbiran tempatan. Jadi hal ini menjadikan pentadbiran lebih terpusat dan juga efisien di bawah kawalan langsung oleh British. Jadi bagi
proses yang terakhir itu kawalan terus oleh London. Jadi sebelum ini negeri-negeri Selat ditadbir sebagai sebagian daripada jajahan British di India. Jadi hal ini menyebabkan proses membuat keputusan menjadi lebih lambat dan juga kurang sesuai dengan keadaan masyarakat tempatan. Namun apabila pentadbiran dikawal terus dari London, dasar dapat disesuaikan dengan lebih cepat dan teratur serta berkesan mengikut kepentingan Imperial British di Asia Tenggara. Seterusnya kita akan beralih kepada slide seterusnya, itu yang tentang kepentingan pemindahan ini. Jadi terdapat 4 kepentingan. Jadi salah satunya adalah pentadbiran menjadi lebih cekap dan juga teratur. Jadi pemindahan pentadbiran kepada kerajaan British ini menjadikan sistem pemerintahan ini lebih cekap dan juga teratur dengan pengenalan yang birokrasi modern, juga rasional dan juga profesional. Jadi sistem ini menggantikan pentadbiran syarikat India Timur yang dianggap tidak konsisten dan juga lemah. Jadi seperti yang dinyatakan oleh tokoh seperti John Crawford 1829 yang mengatakan bahwa tanpa kuasa pusat yang kuat, perdagangan dan keadilan tidak dapat berkembang. Jadi perkara ini jelas menunjukkan bahwa pentadbiran langsung oleh kerajaan amatlah diperlukan untuk memastikan kestabilan dan juga kemajuan. Jadi seterusnya itu kepentingan yang kedua, yaitu pengaruh British di Asia Tenggara bertambah kuat. Jadi ini adalah salah satu kepentingan pemindahan ini. Ya, jadi pengaruh British di Asia Tenggara turut bertambah kuat dengan pengambilan pentadbiran. Jadi British dapat memperkukuhkan kedudukannya di rantau ini, khususnya dalam menghadapi persaingan dengan Belanda di Indonesia. Jadi negeri-negeri Selat juga menjadi asas penting bagi mengembangkan kuasa British ke negeri-negeri Melayu pada akhir abad ke-19. Jadi hal ini dapat memperluaskan lagi pengaruh politik dan juga ekonomi mereka di tanah Melayu. Seterusnya yaitu kepentingan yang ketiga yaitu infrastruktur ataupun pembangunan modern mula dibangunkan. Jadi selepas pemindahan ini, pentadbiran kepada kerajaan British ataupun ia beralih kepada kerajaan British, pembangunan infrastruktur ataupun pembangunan modern ini mula giat dijalankan, sering dijalankan. Sebagai contoh, jalan raya, pelabuhan, dan sistem pos mula dibina bukan hanya untuk keselesaan rakyat, tetapi ia dibina bagi menyokong ataupun menolong ekonomi penjajah yang berasaskan aktiviti ekspor seperti bahan mentah. Jadi tokoh seperti Frank Swettenham dalam bukunya yaitu British Malaya 1906, ia mencatat bahwa kemajuan negeri-negeri Selat selepas tahun 1867 menjadi salah satu contoh ataupun model bagi pentadbiran di seluruh tanah Melayu. Perkara ini juga menggambarkan bahwa kejayaan dasar British dalam pembangunan wilayah tersebut. Seterusnya kepentingan pemindahan yang keempat ataupun terakhir, yaitu sistem Barat diperkenalkan dalam pendidikan dan juga undang-undang. Jadi sistem Barat turut diperkenalkan dalam bidang pentadbiran dan juga undang-undang. Penubuhan mahkamah seperti mahkamah sivil dan sekolah Inggris melahirkan masyarakat tempatan yang lebih terdedah kepada budaya dan juga bahasa Barat. Jadi hal ini memudahkan lagi urusan pentadbiran British, urusan pentadbiran jangka panjang British. Jadi tetapi seperti yang dikritik
oleh salah satu tokoh iaitu Munshi Abdul dalam bukunya iaitu Kisah Pelayaran ke Kelantan tahun 1838. Ia menulis orang Inggris membawa undang-undang mereka, tetapi adat Melayu sering diabaikan. Jadi hal ini menunjukkan bahawa wujudnya kesan budaya yang mendalam serta cabaran terhadap identiti tempatan yang akibat daripada perubahan pentadbiran ini. Terdapat pelbagai kesan pemindahan negeri-negeri Selat kepada kerajaan British pada tahun 1967. Antaranya adalah pentadbiran lebih tersusun dan profesional. Pemindahan pentadbiran kepada pejabat tanah jajahan British di London menjadikan sistem pemerintahan di negeri-negeri Selat lebih tersusun dan moden. Struktur pentadbiran kini lebih profesional dan tertib berbanding semasa di bawah Timur British AIC. Governor dilantik sebagai ketua pentadbiran mewakili kerajaan British dan diberikan kuasa penuh untuk mengurus pentadbiran, dasar perdagangan dan keselamatan wilayah. Oleh kerana negeri-negeri Selat ini diberikan pentadbiran langsung oleh tanah jajahan British, perkara ini memberi banyak faedah kepada negeri-negeri Selat. Yang kedua adalah pengenalan sistem undang barat. British diperkenalkan secara rasmi di negeri-negeri Selat. Mahkamah Sivil dan Jenayah diwujudkan untuk mengawal negeri-negeri Selat. Penduduk di negeri-negeri Selat serta mengurus urusan. Sistem ini menggantikan undang-undang tempatan yang tidak seragam sekaligus mewujudkan struktur perundangan yang lebih stabil dan sejajar dengan model British. Boleh dikatakan bahawa sistem perundangan yang sebelum ini tidak memberi kesan yang sesuai lah untuk memberi hukuman kepada individu yang membuat kesalahan di negeri Selat. Jadi dengan kedatangan British ini, undang-undang menjadi lebih stabil dan lebih relevan dengan kes-kes yang ada di mahkamah. Yang ketiga adalah kemajuan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Negeri Selat menyaksikan pembangunan pesat dalam bidang ekonomi dan infrastruktur. Pembinaan jalan raya pelabuhan kerajaan meningkatkan kemudahan awam. Perdagangan antarabangsa berkembang pesat terutama di pelabuhan Singapura dan Pulau Pinang, manakala taraf hidup penduduk bertambah baik melalui peluang pekerjaan dan aktiviti ekonomi baharu. Dengan kedatangan British ini, terdapat pelbagai pembangunan infrastruktur dan kemajuan ekonomi kerana British sangat fokus kepada ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Seterusnya, untuk kesan yang keempat, kawalan British terhadap dasar luar dan perdagangan. Dengan pemindahan pentadbiran, British memperoleh kuasa penuh terhadap dasar luar dan perdagangan tanpa campur tangan pihak negeri Selat perdagangan dan pentadbiran British di Asia Tenggara, sekaligus memperkukuh pengaruh politik dan ekonomi British di rantau ini. Seperti yang kita tengok, British memang mempunyai kuasa penuh terhadap dasar luar dan perdagangan. Perkara ini menyebabkan British mempunyai banyak kebaikan yang boleh mereka dapat daripada
pemindahan negeri-negeri Selat kepada kerajaan British. Seterusnya, kesan yang kelima adalah peningkatan keselamatan dan pertahanan wilayah. Selepas pemindahan pentadbiran British, mengukuhkan keselamatan negeri-negeri Selat dengan menambah pasukan tentera di lokasi strategik seperti Singapura dan Pulau Pinang. Sistem polis kolonial yang lebih berkesan diperkenalkan untuk menangani jenayah dan landun di perairan Selat Melaka. Pembinaan kubu pertahanan menjadikan pusat negeri Selat menjadi pangkalan ketenteraan strategik British di Asia Tenggara. Perkara ini menjamin kestabilan politik dan keamanan wilayah. Seperti yang kita di sini, dengan peningkatan keselamatan dan pertahanan wilayah, landun dan penjenayah yang ada di negeri-negeri Selat ini akan semakin berkurang akibat keselamatan dan pertahanan wilayah diperkukuhkan. Yang untuk kesan yang terakhir iaitu kesan ke-6, transformasi sosial dan pendidikan moden. Pemindahan pentadbiran membawa perubahan dalam pendidikan dan sosial. Sekolah-sekolah Inggeris ditubuhkan untuk mengajar mata pelajaran seperti sains, matematik dan bahasa Inggeris. Sistem penjagaan kesihatan moden diperkenalkan melalui pembinaan hospital dan klinik. Infrastruktur sosial seperti bekalan air bersih, sanitasi dan perancangan bandar turut diperbaiki untuk meningkatkan kualiti hidup penduduk di bandar-bandar utama. Dan ini pendidikan moden, banyak orang mendapat manfaat daripada pendidikan ini kerana dengan menggunakan pendidikan, generasi seterusnya akan menjadi lebih bijak dan dapat berdaya saing dengan negara luar. Itu saja. Kesimpulannya, pembentukan negeri-negeri Selat yang melibatkan Pulau Pinang, Singapura dan Melaka pada tahun 1826 dan pemindahannya kepada kerajaan British pada tahun 1867 merupakan langkah strategik British untuk memperkukuh kuasa politik, keselamatan dan ekonomi di rantau Asia Tenggara. Langkah ini membolehkan pentadbiran dijalankan dengan lebih tersusun, moden dan profesional, memperkenalkan sistem undang-undang barat serta membangunkan infrastruktur dan pusat perdagangan antarabangsa. Secara reflektif, pembentukan negeri-negeri Selat menunjukkan bahawa strategi kolonial sering berpaksikan kepentingan kuasa asing, walaupun ia membawa kemajuan ekonomi dan pembangunan fizikal, kepentingan penduduk tempatan kerap tersisih atau kurang diberi perhatian dalam proses pentadbiran. Hal ini menekankan bahawa setiap pembangunan atau kemajuan wilayah di bawah kuasa kolonial tidak bersifat neutral yang mempunyai dua sisi, iaitu manfaat material dan peluang ekonomi berbanding isu pengaruh kuasa dan ketidakseimbangan sosial. Tambahan pula, pembentukan negeri-negeri Selat memberi pengajaran penting tentang kepentingan keseimbangan antara pembangunan, kuasa politik dan keadilan sosial, yang mengingatkan bahawa walaupun dasar dan pentadbiran dapat mempercepat kemajuan, pemimpin atau pihak berkuasa mesti memastikan keputusan mereka mengambil kira kepentingan masyarakat tempatan untuk mewujudkan pembangunan yang benar-benar inklusif dan berdaya tahan.